Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan kepada barisan ahli panel seterusnya para hadirin yang dikasihi sekalian. Saya Nur Ali Syahanah binti Samsul Azrin sebagai pengisi forum anda pada hari ini. Pada hari ini kita akan membincangkan topik yang sangat relevan pada zaman kini iaitu pengaruh media sosial terhadap penggunaan bahasa Melayu. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan barisan ahli panel kita pada hari ini. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Ahli panel kita yang pertama sungguh manis dan sopan santun orangnya iaitu Saudari Nur Sakinah binti Muhammad Idris. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya sihat-sihat sahaja saudari. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua, Saudara Muhammad Haikal bin Arifin. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, saya baik-baik saja saudari. Terima kasih saya ucapkan kepada barisan ahli panel kerana sudi meluangkan masa untuk menyertai forum kita pada hari ini. Sebelum kita memulakan perbincangan, izinkan saya menjelaskan sedikit maksud tajuk daripada forum kita hari ini. Pengaruh media sosial terhadap penggunaan bahasa Melayu ialah kesan atau perubahan yang dibawa oleh media sosial terhadap cara bahasa Melayu digunakan, sama ada dari segi kosakata, tata bahasa, ejaan, laras bahasa mahupun cara penyampaiannya dalam kalangan pengguna, khususnya kepada generasi muda pada zaman kini. Berdasarkan sumber daripada aplikasi ChatGPT yang saya telah layari. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Soalan pertama saya tujukan kepada Saudari Sakinah iaitu ahli panel kita yang pertama. Pada pendapat saudari, apakah kebaikan media sosial terhadap penggunaan bahasa Melayu? Terima kasih kepada saudari pengerusi. Hadirin sekalian, pengaruh media sosial terhadap penggunaan bahasa Melayu mempunyai pelbagai kebaikan, iaitu dapat meningkatkan kesedaran dalam penggunaan bahasa Melayu secara kreatif. Hal ini dikatakan demikian kerana media sosial mampu memberi ruang kepada pengguna untuk mengeluarkan kandungan dalam bahasa Melayu seperti komik digital dan meme. Ini secara tidak langsung dapat meningkatkan minat dalam golongan muda untuk menggunakan bahasa Melayu. Tambahan pula, apabila kandungan ini tular, ia akan membuka mata masyarakat bahawa bahasa Melayu masih relevan dan boleh disampaikan dengan cara yang menarik serta moden. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudari. Jadi penggunaan bahasa Melayu di media sosial juga mempunyai kebaikannya yang boleh dicontohi kepada golongan remaja tentang penggunaan bahasa Melayu secara kreatif seperti mengarang pantun atau puisi sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain. Pada pandangan saudara pula bagaimana? Terima kasih atas soalan itu. Selain daripada pendapat saudari Sakinah, kebaikan pengaruh media sosial terhadap bahasa Melayu ialah minat terhadap penggunaan bahasa Melayu di kalangan masyarakat semakin meningkat. Media sosial yang popular seperti Instagram, TikTok, YouTube dan WhatsApp yang telah menjadi platform utama dalam kalangan masyarakat, terutamanya generasi muda, sekaligus mengangkatkan martabakan bahasa kebahasaan kita dalam dunia digital. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya kembalikan kepada saudari Alisha. Terima kasih saudara. Oleh itu, marilah kita sama-sama menggunakan bahasa Melayu di media sosial dengan betul bagi memelihara keaslian bahasa Melayu. Kerana bahasa Melayu kini digunakan dengan cara yang semakin tidak betul larasnya. Saudari, selain memelihara keaslian bahasa Melayu seperti yang dihujahkan oleh saudara Haikal, apakah kebaikan yang lain yang saudari fikirkan? Terima kasih kepada saudari pengerusi. Selain itu, pengaruh media sosial terhadap penggunaan bahasa Melayu juga dapat menimbulkan minat terhadap bahasa Melayu melalui kandungan yang berunsurkan budaya. Hal ini kerana pengguna yang menggunakan platform seperti TikTok, Facebook dan YouTube boleh memaparkan seni bahasa Melayu dalam bentuk yang menarik.
Sebagai contoh, pantun dua kerat, sajak dan dan muzik tradisi. Kandungan sebegini bukan sahaja menghiburkan, malah dapat menambah ilmu pengetahuan dari segi dari segi kosakata dan keindahan bahasa Melayu. Sekian daripada saya kembalikan kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari. Saya setuju sepenuhnya dengan pendapat saudari. Boleh hadirin dengar pendapat saudara Haikal pula untuk lebih jelas? Terima kasih kepada saudari Alisha. Antara kebaikan pengaruh media sosial terhadap penggunaan bahasa Melayu di media sosial ialah masyarakat dapat memelihara keasilan bahasa Melayu. Jika bahasa Melayu digunakan dengan betul di media sosial, hal ini dapat penggunaan istilah yang kurang tepat. Melalui penggunaan bahasa Melayu yang betul dan mengikut tata bahasa, masyarakat telah memantau penyemaan rasa cinta dan rasa sayang terhadap bahasa Melayu. Sebagai contoh, penggunaan ayat yang gramatis dan betul larasnya divariasi dengan simpulan bahasa atau peribahasa tambahan pula. Negara kita mempunyai satu badan berkanun yang memantau penggunaan bahasa Melayu yang betul, iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka. Hal ini dapat membuktikan bahawa jika bahasa Melayu yang betul digunakan secara beretika, maka martabat bahasa Melayu juga dapat dikekalkan melalui media sosial. Sekian, itu saja daripada saya. Saya kembalikan kepada saudari Alisha. Terima kasih saudara atas pandangan yang sangat bernas. Selain kebaikan pengaruh media sosial terhadap penggunaan bahasa Melayu, juga mempunyai kesan negatif atau keburukannya yang tersendiri. Apakah pandangan saudari Sakinah tentang keburukan media sosial terhadap penggunaan bahasa Melayu? Boleh saudari berikan penjelasan? Terima kasih saya ucapkan kepada saudari. Rakan-rakan panel dan hadirin sekalian, pengaruh media sosial terhadap penggunaan bahasa Melayu boleh menyebabkan penyebaran bahasa rojak yang merujuk kepada penggunaan campuran bahasa seperti bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Hal ini dikatakan demikian kerana bahasa rojak dapat merosakkan penggunaan bahasa Melayu dan mencemarkan keaslian bahasa Melayu jika digunakan secara berleluasa. Minta maaf saudari, boleh saudari berikan contoh bahasa Melayu yang dirojakkan kepada bahasa Inggeris supaya hadirin lebih memahami apa yang ingin saudari sampaikan? Terima kasih saudari. Antara bahasa Melayu yang dirojakkan kepada bahasa Inggeris ialah best gila movie tu, storyline dia on point, ataupun tak ready lagi lah nak jumpa dia. Perkataan seperti storyline, on point dan ready adalah istilah bahasa Inggeris yang ditambahkan ke dalam ayat bahasa Melayu yang sering kita lihat di caption ataupun komen ketika melayari media sosial. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudari. Jadi jelaslah bahawa media sosial memang banyak mempengaruhi penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian, seperti campuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang sering digunakan oleh pengguna media sosial sewaktu menulis caption atau komen. Sekarang, apa pula pandangan daripada ahli panel kita yang kedua, iaitu saudara Haikal? Boleh saudara jelaskan secara terperinci? Boleh saudari. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Alisha. Pada pandangan saya pula, pengaruh media sosial terhadap penggunaan bahasa Melayu ialah budaya meniru bahasa asing. Hal ini dikata demikian kerana penggunaan media sosial lebih cenderung menggunakan bahasa Inggeris atau bahasa rojak dalam perbualan harian sebagai contoh. Relax lah bro dan seriously semakin mengganti frasa Melayu yang sebenar. Lama-kelamaan, remaja akan kehilangan penguasaan terhadap bahasa Melayu betul atau tidak lagi fasih mentuturkannya. Sekian daripada saya. Saya kembalikan kepada saudari Alisha. Saya setuju sepenuhnya dengan ahli panel saudara Haikal. Bahasa ialah cerminan budaya dan jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi kita perlulah memelihara bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.
Bolehkah saudari berikan kesan yang lain supaya hadirin lebih memahami tentang keburukan media sosial terhadap penggunaan bahasa Melayu? Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Alisha. Selain itu, pengaruh media sosial terhadap penggunaan bahasa Melayu juga boleh menyebabkan kesalahan tata bahasa. Hal ini dikatakan demikian kerana pengguna media sosial tidak memperduli atau peka terhadap penggunaan kata, struktur ayat serta tanda baca yang betul, terutama dalam penulisan. Sebagai contoh, aplikasi seperti WhatsApp, Facebook dan TikTok digunakan secara berleluasa untuk berkomunikasi. Namun, pengguna menggunakan bahasa Melayu yang salah semasa melayari aplikasi ini. Jika situasi ini dipandang sebelah mata, negara kita akan terjejas. Maafkan saya. Jika situasi ini dipandang sebelah mata, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara kita akan terjejas. Sekian daripada saya. Terima kasih saudari. Saya rumuskan di sini bahawa masyarakat masih ragu-ragu dengan penggunaan tata bahasa, terutamanya golongan pelajar yang sedang mempelajari penggunaan tata bahasa dengan betul. Boleh kita dengar lagi satu kesan negatif daripada ahli panel saudara Haikal? Boleh ke saudara? Boleh saudari. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari untuk ajukan soalan tadi. Pada pendapat saya, kesan negatif pengaruh media sosial terhadap bahasa Melayu ialah bahasa yang sangat sukar difahami atau boleh dikatakan membawa erti lain. Hal ini berlaku kerana penggunaan media sosial sering menggunakan bahasa yang kurang difahami, sama ada daripada ayat atau sebutan. Perkara ini terkadang boleh menimbulkan menimbulkan kesalahfahaman penggunaan media sosial yang lain. Sebagai contoh, perkataan yang sering dilontarkan ialah koyak yang membawa maksud kecewa namun dianggap lain oleh segelintir pihak. Jelaslah kalau perkara ini boleh membuatkan kualiti bahasa Melayu akan merosot. Sekian, itu saja daripada saya. Saya kembalikan kepada saudari Alisha. Terima kasih saudara. Sudah terang lagi bersuluh penggunaan bahasa Melayu di media sosial mempunyai keburukannya yang tersendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat terlalu mengikutkan trend dan mudah terpengaruh dengan budaya luar. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada semua ahli panel kerana sudi meluangkan masa bersama pada hari ini. Jelaslah bahawa media sosial menjadi punca penyalahgunaan bahasa, tetapi juga boleh menjadi alat pemerkasaan jika kita bijak menggunakannya. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama memartabatkan bahasa Melayu bukan hanya di bilik darjah atau tempat kerja, tetapi juga di ruang digital. Saya ingin meminta saudari Sakinah dan saudara Haikal untuk memberi satu kata-kata khidmat. Terima kasih saudari. Saya memilih bahasa Melayu tanggungjawab kita bersama. Daripada saya pula, bahasa mencerminkan bangsa, jagalah bahasa Melayu walaupun alam maya. Sekian, itu saja daripada saya. Saya kembalikan kepada saudari Alisha. Izinkan saya mengakhiri forum kita dengan serangkap pantun. Bahasa dijaga lambang budaya, dipupuk rapi warisan bangsa. Andai bersama kita pelihara bahasa Melayu terus perkasa. Sekian saja forum kita pada hari ini. Saya Nur Alisha Hannah binti Samsul Azrin selaku pengurusi forum mengucapkan ribuan terima kasih kepada para panel dan para hadirin. Sekian, terima kasih.